dalam The Malay Mail, What is an Institution Without Logic, yang ditulis oleh apa nama ni, Farah Haris, saya pun tak tahu siapa dia. Tapi saya baca artikel ni, bagus lah dia punya kritikan tu. Saya saja nak share ya. Tapi dia sebut satu benda, saya ingat dia ada point. Dia kata, bila nak buat konsert-konsert artis luar mari, mereka di ban, tak dibenarkan. Kononnya kerana mereka ni takut mempengaruhi anak muda, pakaian mereka mendedah aurat dan seumpamanya. Tapi dia kata dalam media sosial, Facebook, golongan royal family, ini dia kata lah, golongan monarki, keluarga diraja ni, keluarga diraja, dia kata, mereka ni dia kata dedah aurat teruk. Kata dia, saya pun tak tahu, dia tak sebut nama, dia pun tak boleh sebut. Dia duk tengok hak tu dedah ni deduk, dan mereka ini jadi contoh teladan pada masyarakat. Kenapa mereka ni sentiasa tidak dipersoalkan? Ada gambar minum arak lah apa, kenapa tak dipersoalkan? Tapi kalau orang lain dipersoalkan, di mana logik dia? Tidakkah mereka inilah yang mengepalai agama Islam? Kalau orang lain tak boleh, ban. Kalau mereka tak boleh, dia kata, kerana mereka ni disebabkan mereka ini dianggap sebagai golongan yang tak boleh disentuh. Jadi kita tak boleh faham. Dia kata dia tidak menentang monarki, dia tidak menentang raja-raja, dia tak menentang, tapi dia persoalkan logik. Apa logiknya negara ini? Satu puak boleh buat, satu puak tak boleh buat. Saya mungkin dia pun sokong artis mai ke apa, saya tak tahulah apa motif dia. Tapi pada satu angle, satu sudut yang dia cakap tu betul. Ada orang kita tengok sama minum arak, majlis minum arak, tapi dianggap sebagai ketua-ketua agama. Ada orang yang tu tak boleh, yang ni tak boleh. Ada orang tak kunut pun jenayah. Ada orang tak sembahyang subuh pun tak apa. Jadi negara yang tak konsisten.